Kau nak umpan macam mana umpan? Kau tiga orang umpan banyak. Tidak berapa pukul apa? Kau bertiga tu. Di. Bawa ni. Ah. Okey, baik. Pemain ni boleh tengok asli. Ya. Okey bang, jom kita gerak Baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey bang. Oh, tengok meriah banget ni. Kita pergi mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakum al-bahra wa al-bahra yaflutu fihi bi amrihi wa taqulu bi fadlihi wa antum tashkurun. Bergerak. Jangkaannya hari ni nak ke jauh sikit dah. Teroka. Dia punya ayak dia. Kita bergerak ke highway. Jom, baru mantap. Wow! Belum apa-apa dah siap parking. Aja handal. Ijan tak ada? Wah. Jom. Begasak lah tu hari-hari bang. Bang. Aku dah berbulan tak merasa bul. Aduh. Tak mau. Dia kalau udang banyak macam ni lah dia sombong. Toman banyak aku dapat. Tak mau. Kecil-kecil adalah sekilo lebih sekilo. Dia bukan apa bul. Udang banyak punya pasal. Kau tunggu ya, air berubah, udang kurang, kau tengok mengelupur dia keluar. Ini kali besar-besar kalau dia keluar tau. Air sepadan sampai mana? Sabun, air sabun sampai mana air sabun? Sekarang air ni kat mana? Bawah Okey bang, kita dah sampai spot. Dah lama tak guna teknik straw ni, hari ni nak guna balik semula lah. Lama dah diberehat. Hari ni kita guna teknik straw. Saya mancing kawasan berhampiran dengan Tanjung Olak untuk hari ni. Tengok apa yang ada. Nak ngejarkan air sepadan. Bukan apa, gesik ada, bukan tak ada. Nak mengejarkan air sepadan tu biasa. Kadang-kadang menggila dia nak makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu rama. Mantap. Alhamdulillah lesen pagi bang. Lesen pagi. Puntang makan bang.
Belum sempat sedia apa-apa dah menggila dia makan lah. Alhamdulillah lesen pagi saya. Abang Ganting banyak-banyak ganting. Berontak. Kalau dia makan mata saya memang maut. Cempak. Cempak kat luar bot. Aja padu mantap. Makan boleh tahan tapi campur-campur saiz. Makan memang boleh tahan. Tak tahulah perlahan ni kan. Padu mantap. Tu dah tunduk-tunduk tu. Layang makan. Alhamdulillah. Ini namakan padu mantap. Padu mantap. Oi. Alhamdulillah. Aduh mantap. Cantik saiz. Alhamdulillah. Lawa sikit gening. Janganlah. Aduh. Mekat mata ni pun nak kena hati-hati. Dia luka, mati cepat. Tapi aduh, mati ni kan. Dah, jangan gigit. Depan tu dah betul talu pula tolak. Padu mantap. Nasib baik dia dengar cakap. Baru dia dengar cakap. Macam tu pula lambat sangat datang. Kenapa? Bas lambat ke apa? Aduh, kan sampai lepas dah. Sekali kau datang macam tak menyempat kau nak makan. Itulah pasal. Alhamdulillah. Ai laju dia makan. Aduh. Mantap. Relax lah. Makan pun tak habis tu. Saya ni. Alhamdulillah. Purba. Itu dinamakan purba. Selu jadi makan. Garang kau. Dah tewas. Dah tewas. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah. Belum curah dah bergasak-gasak makan ni tahu. Kalau dah curah. Belum tabur umpan dah. Tempat kita lalu. Belum ditabur umpan, tabur cepat. Kali dia nak makan bergentam-gentam berkumpulan ni.
Alhamdulillah. Padu mantap. Kalau dia makan mata saya, memang maut. Dia jangan kuat aja. Ini namanya padu mantap. Cakap. Jangan dia nampak benda. Macam ni, dia berani tarik dia kena nampak. Kalau dia berani tarik dia kena. Padu mantap. Iya. Tapi sini ada makan lah. Talu-talu makan lah. Cuba tak ada. Ini tak dapat rakam. Kalau ganting dulu naik. Lepas tu barulah naik secomel ni. Ada. Hai. Padu mantap. Oh, alhamdulillah. Belum campak habis je kan dah. Dia kena sasah dah. Alhamdulillah. Amboi, gagangnya dia. Padu mantap. Alhamdulillah. Wih, ya Allah, udang telur besar pula. Ingatkan hujan. Ganti kecil. Ini besar bang. Bila besar macam ni, anak-anaknya pun juga besar. Besar. Balik. Air hijau dah sampai bang. Air hijau dah sampai. Air payau dah sampai. Alhamdulillah. Ini tarik dah ada lah. Tak ada pula tadi. Bising lagi. Topit kuning padu mantapnya. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah. Lawa saya. Padu mantap. Pulau rumput namanya ni. Ini namanya pulau rumput. Pun sama juga. Ni kalau rempuh, sama macam nipah dia punya berat ni. Nampak aja terapung macam ni. Pulau rumput bang. Padu mantap. Alamak, sangkut pula. Janganlah sangkut. Aduh. Alah. Apa benda ni? Buaya ni. Lepas. Apa benda? Macam gorgon. Amboi. Amboi. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang Dodo sudah mari. Come on, padu mantap. Alhamdulillah. Amboi.
Sini. Alhamdulillah. Ini kau bising lagi kau. Tak ada. Alhamdulillah. Mantap. Banyak bang orang telur. Terpaksa buang semua. Masa dah suntuk dah bang. Dah petang baru dia makan lah. Tapi boleh lah. Alhamdulillah. Kala-kala pula tu yang makan petang-petang ni. Kala-kala bang. Aduh mantap. Air ni hijau. Air payau bang sampai kat sini. Jadi kalau tepi tu kurang sikit lah. Sebab siang. Kalau malam mungkin gasak lah. Oh tu dia nampak. Jadi kena ambil kat luar sikit bang. Luar sikit baru jumpa yang macam ni. Macam cakap. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada. Cantik-cantik bang saiz ni. Duk dengar. Nak kena cepat ni. Pusing. Air dah pusing. Padu mantap. Sekejap lagi balik bang. Udang-udang terakhir naik ni. Alhamdulillah. Lawa-lawa pula udang ni. Macam mana nak balik ni. Tunggu dulu selagi dia mau makan. Padu mantap. Air dah laju dia makan. Alhamdulillah. Ni dia dah tarik ni. Ada tak? Ada. Mari sini. Ikut abang balik ya. Ada saiz ni. Alhamdulillah. 2 dah. Ada. Tak ada. Balik. Alhamdulillah. Ni. Cek ni takut ada. Tak ada. 2 ekor yang berbaloi namanya ni. Ada speed kau. 2 ekor yang berbaloi. 1. Dan 2 si kuning. Padu mantap. Mari. Amboi beratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadu. Padu mantap bang. Agus laju dimakan ni. Agus laju. Padu mantap. Alhamdulillah. Dah laju. Udang kecil pun dah sebesar. Alhamdulillah. Sekejap lagi dah nak balik. Mantap. Mudah-mudahan terakhir habiskan umpan. Kena lagi. Makan kat luar laju bang. Lawa-lawa ratus feet kuning. Alhamdulillah. Mantap. Sudah. Agak nak berapa banyak? Dah kemas belum? Sama lah situ makan. Ni aku tengok jam. Dah nak pukul 6. Bahaya ni. Cukup lah tu. Dah banyak dah tu. Nasib baik teh. Mungut. Kat tengah. Pakai kuih tiaw sini.
Iyalah. Ha. Aku pakai upon. Hey. Ya. Relax. Ha. Aku nak kiraikan udang dulu, orang belum tengok. Nak kira-kiraikan udang dulu. Dah selesai bang. Dah selesai dah. Okey. Alhamdulillah hari ni dalam masa tak ada bergasak. Itu namanya geng-geng jahat. Okey, alhamdulillah main dekat area Tanjung Olak. Nampak. Macam tak cukup-cukup udang. Tak dah balik, cepat kemas. Dah banyak dah tu. Angkat dah sikit, angkat. Padu mantap. Tap. Tap. Bergasak. Besok dah boleh letak yang nongkrong pakai tepi. Sementara nak tunggu kita punya pawang sungai ngemas. Dia punya marshal belakang kau semua. Kita rirai dan dulu kita tengok. Alhamdulillah Allah beratnya. Ada bang kutip-kutip. Tapi permainan nak kena pantas lah. Tak pantas bang temenong bang. Kalau tak pantas tu dia. Dah selambak dah. Dah selambak dah. Tu dia. Nasib baik ada purba ni. Alhamdulillah bang tak payah lama-lama dah penat nak balik ni. Inilah hasil keseluruhan ni. Proba. Hampir-hampir proba Okay boleh lah umpan macam biasalah. Anak udang dengan umpun-umpun kuat makan bang Okay, area Tanjung Olak highway. Ini hasil keseluruhan. Alhamdulillah ada order ni. Ada order. Ada order orang nak Alhamdulillah dapat juga cari. Kalau tak betul-betul tadi dah balik macam cakap Okey bang, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mana kau mantap. Itu belum lagi. Angkat. Saya pun macam juga. Nampak. Itu namanya purba. Bermata. Nampak. Mana dia punya jauh. Dia punya gaung hitam tak nampak. Tak nampak udang. Tapi bergasak juga tu. Right, kita jumpa lagi. Mana pada mantap. Assalamualaikum. Bye-bye. Pawang sungai. Padu tap. Padu kata bisu pun tap. Papu. Lami yang naturak gitas kina iya.